bisnes yang paling senang nak buat adalah bisnes BE International. Tak ada bisnes lain dah. Susah bisnes lain. Bila you buat bisnes kat luar sana, you tak ada support system, you kalah. Kita menang dekat BE International sebab support system dia bagus gila. Kenapa BE International begitu harmoni? Daripada you penasaran, tak boleh tidur malam memikirkan kejayaan orang ni, lebih baik register, masuk, kenal dulu. Ya, buat BE sebab suami saya pilih BE untuk saya. Okay. Dikala founder-founder ataupun businessman lain kat luar sana struggle, tapi I tengok BE International ni makin hari makin ramai orang. Jadi, I pun ceritalah dengan husband I. Masa cerita-cerita tu, I tak sangka sebenarnya dia study about BE International. Tiwa cakap kalau nak datang tengok, datang ke BAS. I tak boleh masuk kan? I datang, siap pakai tudung grey. Baju putih, seluar grey. I duduk luar je dan I terbakar gila. I tak pernah pergi mana-mana event, seminar yang ramai macam tu. I pernah pergi seminar talk, yang business talk yang kena bayar tu kan. Tapi I dapat free invitation, VIP kononnya. Tapi dia punya environment tak sama. So tiba bawa I jumpa ramai orang. Saya macam okay balik tu. I cerita balik dengan husband I dan kita terus start engine buat. So bulan pertama Alhamdulillah, bulan kedua, bulan sampailah I dapat kafan. So I memang nampak bisnes yang paling senang nak buat adalah bisnes BE International. Tak ada bisnes lain dah. Susah bisnes lain. Tanya saya. Kalau nak tanya bisnes apa yang saya tak buat. Jual tudung pernah. Online pernah. Kat Facebook pernah. Jual sambal pernah. Ambil dekat wholesale yang stok-stok tu jual balik pernah. Jual barang pre-love pernah. Jual krepek pernah. Jual apa lagi? Apa lagi yang kena jual macam-macam. Kosmetik pernah. Skincare, business service, cuci muka orang, rumah ke rumah pernah. Bagi training pernah. Usahawan training pernah. Apa yang nak buat? Jadi saya rajin tak? Saya orang yang sentiasa mencari peluang sebenarnya. Tapi setiap kali kita buat sebab kita tak ada, sebenarnya kita tak ada support system. Bila you buat bisnes kat luar sana, you tak ada support system, you kalah. Kita menang dekat BE International sebab support system dia bagus gila. Bagus gila. Daripada company, sampailah ke sistem pendidikan dia, sampailah kepada mentoring dia. Kita BE International menang kat situ. Baru-baru ni I jumpa ramai beberapa leader daripada company-company dari sini kat luar sana. Diorang sangat jealous dengan saya bila dia kata, Bella, I tengok you punya video semua interview dekat Shanghai. I tak boleh beza mana sideline, mana downline you. Kenapa BE International begitu harmoni? Sebab dekat tempat dia bergaduh sakai. I cakap gaduh, kenapa nak gaduh-gaduh, babe? Gaduh. Dia kata memang tak ada compete each other. Pasal saya cakap dengan dia, korang ni kan ni bukan nak judge. I cakap, company korang tu dah tak cukup ramai. Lepas tu gaduh pula. Jadi, pada semua orang di luar sana yang tengah mencari-cari